Nabil. Nak makan. Nak makan. Sabar, belum siap. Tak sabar-sabar. Nabil nak makan. Nah, dia bunyi lagi. Nabil nak makan. Dia tahu nak makan tapi belum siap lagi. Faham tak? Nabil nak makan. Gegar pula kan dia ni. Ha? Diam sekejap. Nabil nak makan. Bella tolong ambilkan pengasah pisau ni. Sebab apa mak nak potong sayur ni? Tak boleh lah sebab pisau ni tumpul. Bella tolong ambilkan tu batu pengasah tu. Kita kan kalau kita nak masak, kalau kita nak potong-potong ni, kalau tumpul, susah macam ni. Kena asah dulu. Contoh dia macam ni. Tajam betul. Jadi, bila kita nak potong, kalau pisau dah tajam, senanglah kerja nak memotong tu. Macam ni. Mak. Ya, sayang. Nabil dah kenyang lah. Nabil buat kerja sekolah dulu lah. Nantilah. Janganlah buat kerja sekolah dulu. Ni nak siap dah ni. Dah siap dah. Kejap. Nabil dah kenyang. Belum kenyang tu. Lapar sangat. Mari sini. Nabil. La. Keputusan periksa you okey tak? Okey, tapi keputusan periksa awak mesti bagus. Awak kan rajin membaca? Semua TP6. Wah, tanya Atong, awak memang bijak lah. Woi! Ni mesti kerja korang kan? Kenapa ni? Alah, awak tak tahulah. Korang lah yang kenakan kami kat Cikgu Zamri kan? Tak pasal kita orang kena denda balik lambat tau. Woi, korang ni dah kenapa? Korang ingat yang semua jadi tu Atong yang buat ke? Lagi sekali korang buat macam ni, aku bagi tahu Tok Ketua. Tunggulah kau masuk sunat nanti. Kena kapak besar. Rajom lah. Jom balik Atong. Tak payah pedulikan dia orang tu. Jom. Nabil kan dia kena makan sayur lebih. Sebab apa? Sayur ni kan dia bagus untuk kesihatan. Lepas tu sayur ni kan dia bagus untuk belajar. Bila kita belajar, kita banyak makan sayur. Bila cikgu ajar tu sap kap. Dia lekat. Sebab apa? Sebab makan sayur. Jangan makan ayam lagi. Nabil kena makan sayur sayang. Ayam untuk Nabila. Mak. Ya sayang. Keputusan periksa dah keluar tadi. Ila dapat TP5. Ya ke? TP5? Alhamdulillah, syukur. Tak apa, jangan kecewa, jangan frust sangat. Walaupun TP5 kita bersyukur. Nanti lepas ni kita usaha lagi. Faham? Betul? Senyap je tengok nasi tu. Tak cakap apa-apa pun. Kenapa Apa? Nak segan lah mak. Tiba-tiba segan pula dengan mak. Kenapa Segan sebab gagal ke? Dengan Ila pun dia tak bagi tahu. Ya ke? Kenapa? Gagal ke? Gagal ke? Nabil dapat Dapat apa? Nabil dapat TP6. TP6. Jangan macam mak kau. mak lah mak saya. Itulah. Akulah mak kau. Anak TP6 ke? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Lepas ni dah dapat keputusan yang bagus. Maknanya dah boleh jadi orang besar. Orang besar? Jadi orang besar lah. Aduh, orang besar tu maksudnya berkatan. Selepas berkatan dia jadi orang besar. Tapi okey lah mak. Uncle Mutu bagi tahu orang tak guna pisau besar pun. Tak sakit?
dia tu pandai-pandai je. Macamlah dia pernah kena chop-chop. Pernah? Takkan. Kalau dia pernah kena chop-chop tu, tak apa lah, boleh dah dia share apa yang dia rasa. Tante dia tengok TV ke, dia baca mana-mana ke, kawan dia ke bagi tahu dia ke, kan? Kenapa bila makan pakai tangan? Kata semalam tangan luka, sakit. Dah okey dah. Dah okey dah. Tu dah tahu sebab tu makan pakai tangan. Ini baru luka sikit tau. Kalau yang kena katan tu kan. Sakit. Cop. Mana tu? Macam tu. Nak jumpa Nabila. Nak bagi buku ni. Cinta untuk Nabila, aku ciptakan sepanjang hidupku ini. Hari sudah malam. Takutlah. Tak jadilah. Sunat ni sakit. Nabil tak takut. Nabil tak takut. Nabil tak takut. Nabil tak takut. Nabil mesti tak takut. Abang memang penakut. Asal kau menyibuk? Kau ni